Dalam hutan tebal Guatemala, tersembunyi sebuah misteri yang mengagumkan dunia selama berabad-abad. Tikal, kota Maya purba yang pernah menjadi pusat tamadun paling hebat di Amerika Tengah. Bayangkan, lebih 2,000 tahun dahulu, kota ini dihuni hampir 100,000 penduduk yang maju. Mereka mencipta sistem tulisan yang canggih, kalender yang tepat dan seni bina yang memukau. Piramid tertinggi, mereka mencecah 60 meter, lebih tinggi dari bangunan 20 tingkat. Tanpa teknologi moden, mereka bina struktur yang bertahan ribuan tahun menghadapi cuaca ekstrim. Raja-raja Maya memerintah dari istana megah, mengatur sistem politik dan ekonomi yang tersusun. Namun sekitar tahun 900 Masihi, tamadun hebat ini tiba-tiba runtuh dan ditinggalkan. Hutan perlahan-lahan menelan kota ini, menyembunyikannya dari dunia selama hampir 1,000 tahun. Hari ini, Tikal berdiri sebagai saksi bisu kehebatan tamadun Maya yang tidak akan dilupakan. Jangan lupa like, komen dan share.